Okay, hi sis Ain. Okay, kami ada check untuk isu berkenaan dengan besarkan kolom bagi nak pastikan nombor SSM masuk. Contoh kalau kat sini kita boleh assume yang user masukkan nombor SSM dekat dalam business name lah. Contoh pergi dekat list, kita adjust. Contoh kat sini kami Ilya Creative Network. Contoh SSM number 1, 2, 3, 4, 5 contoh So dia akan panjang macam ni. So bila kita pergi dekat quotation dan bila kita panggil kita punya nama, so dia akan keluar macam ni. Okay, so dia tak akan keluar. So macam mana nak besarkan kolom adalah dengan cara user perlu pergi bahagian review and protect sheet. Sebab kita protect kita sheet ni daripada formula untuk daripada user tersentuh. So cara dia kita kena unprotect sheet dulu and then baru kita adjust semula. So adjust kena besarkan sikit lah. Okay, so besarkan macam ni.